Baru-baru ni saya jumpa seorang founder dekat TikTok. Founder ni tuan-puan, kalau tak silap saya dia ada 4 produk. Dan 4-4 ni tuan-puan, semuanya baru dikeluarkan. Ini bermaksud sekali dikeluarkan produk, dia keluarkan 4 terus produk. Masya Allah. Jadi, apa yang saya cakap kat dia, puan, macam mana dengan puan punya plan marketing? Macam mana dengan puan punya budget marketing? Sebenarnya dia cakap apa? Basically dia cakap dia dah habis modal dah pun. Sebab dia dah buat 4 produk. So, dia jumpa saya tu ala-ala terjumpa, bukannya coaching ke apa, bukan. So, saya cakap kat dia, puan, kalau tak ada bajet, susah pun nak jual 4-4 ni tuan-puan. Sebab produk puan 4-4 ni pula harga nombor 1 agak slightly higher than market price dalam TikTok kan. So, saya cakap kat dia, puan, macam mana puan? Boleh tak puan susun balik? Puan jual 1 je dulu puan. So, dia cakap, lepas tu lagi 3 produk tu nak buat apa? Saya cakap dia macam ni, puan jual 1 dulu. Ni idea saya lah, terpulang kat puan nak terima ke tak nak terima. Puan jual 1 dulu, produk kedua, ketiga, 4 tu puan jadikan sebagai upsell ataupun jual kepada database semata-mata. So, step dia, jual 1 produk, dapat customer, contact dekat WhatsApp customer tu. Lepas tu, jual produk yang kedua, jual produk ketiga, jual produk keempat. So, kena ada team sales jugalah kat sini. So, itu nasihat saya share kat dia. Saya share dekat tuan-puan juga dalam video ni. Sebab bukan apa, bukan untuk tunjuk yang saya ni pandai, bukan. Tapi saya nak tuan-puan dapat sedikit sebanyak idea. Kalau tuan-puan jual banyak produk sekaligus, makan modal tuan-puan. Makan modal, makan kos. Jadi, tak payahlah jual banyak produk sangat lagi. Bagi kita yang newbie ni kan. Jual 1 produk je dulu. Buat cash cow kat situ. Produk kedua, ketiga, keempat. Ambil idea saya tadi. Iaitu, kita boleh jual menggunakan database, teknik database marketing saja.